Beribu bintang di langit kini menghilang, mendamba aku dalam gelap. Rembulan mengembang kini makin suram, udar ilhamku tanpa arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kita Sembang Ubi Diam-Diam Berisi. Yes. Jadi Alhamdulillah hari ni kita akan bawa lagi seorang hari ni lain sikit. Semalam kita bawa adik kita yang berada di center. So, hari ni kita bawa pekerja belia kita yang berada di center Pusat Interaksi Belia untuk kita sembang santai dengan dia dan kita nak tahu apa yang dia buat di AYG. Jadi tanpa lengahkan masa, saya perkenalkan guest kita pada hari ini, Saudara Izhar. Apa khabar Izhar? Alhamdulillah baik bang. Bang sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Perkenalkan diri sikit Izhar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izhar. Saya berasal daripada Bandar Baru Bangi dan saya merupakan pekerja belia di Adab Youth Garage Cawangan Bangi. Berapa lama Izhar dengan AYG? Actually saya kalau masuk bulan ni dah bulan 9 lah bang. 9 bulan. Betul. 9 bulan Dah Yalah, kalau mengandung tu dah nak melahirkan. Sikit lagi, beberapa hari lagi. So macam mana boleh join AYG sebenarnya? Actually sebenarnya ialah bidang sukarelawan ni kan. Actually saya mencari bidang ni memang dah itulah sekian lama sebab tak pernah jumpa actually center macam ni kat Bangi. Okay. Jadi bila saya jumpa tu saya macam agak interested lah untuk join sebab berkaitan dengan sukarelawan . Jumpa kat mana? Actually saya jumpa dalam Instagram. So bila saya tengok aktiviti tu, menarik lah kan. So saya cuba untuk menceburi bidang ni lah. Okay, so dah 9 bulan ni apa yang first yang Izhar buat dekat AYG ni? Maksudnya bila buka center tu, boleh cerita sikit tak apa yang Izhar buat sampai center, buka center sampai malam apa buat? Okay, actually kat center kita ni memang di Bangi ni, yalah adik-adik memang selalu datang sini. Bila kita buka center memang kita akan sediakan beberapa contohnya ada facilities yang kita ada di AYG seperti main komputer, menonton TV dan board games dan sebagainya. Jadi adik-adik datang ke sini menggunakan facilities tersebut dan mereka menggunakan sebaiknya lah untuk mengisi masa lapang diorang. Kita juga ada library untuk diorang baca buku dan sebagainya. Kemudian dari segi side saya akan melakukan beberapa aktiviti dengan adik-adik ni. Aktiviti itu selalunya berkaitan dengan potensi mereka dan kemudian kita juga ada orang kata pembelajaran tak formal seperti kita kelas mengaji, homework club dan sebagainya lah. So, kat sini itulah seharian yang kita buat dekat sini lah. Berapa ramai budak-budak yang masuk ke AYG ni kalau di Bangi lah? Kalau di Bangi ni actually kuat ramai. Kalau katakan sehari tu bolehlah dalam 50 ke 60 orang sehari. Ramai. Betul, sangat-sangat ramai. So boleh handle tak budak di Bangi ni? Ya, sebab insyaAllah lah. Sebab setakat ni memang pada awalnya agak susah. Tapi dah lama kita dah adapt. So, okay, sangat-sangat best lah. Bila tengok adik-adik di Bangi ni, sebelum dia, yelah kita kenal luaran dia kan. Bila kita dah kenal dalaman dia, apa yang Zahar rasa adik-adik di Bangi ni? Okay, so actually memang, yelah, kita tahulah gimana AYG ni kita fokuskan kepada golongan-golongan rentan semua kan. So, bila kita tahu mereka ni yang tak dapat nak menyelahkan potensi ataupun bakat diorang ataupun apa yang diorang boleh buat. Jadinya di sini tempat dia, mereka berani buat benda tu and then dia rasa macam inilah tempat dia untuk aku cuba untuk luahkan. So di situlah kita boleh nampak yang mereka ni bukan kosong sebenarnya. Mereka ni ada potensi. So the best lah. Okay, Izhar pandai menyanyi, pandai main percussion, muzik. Boleh lah, tak adalah pandai sangat tapi dari mana belajar tu? Ataupun dari pengalaman daripada mana tu? Actually saya sebenarnya belajar pun daripada sekolah menengah lah. Actually memang saya tak sedar pun diri saya ni boleh menyanyi. So bila cikgu saya sendiri yang dapat tahu yang saya boleh menyanyi, and then saya masuk as a vocalist lah dalam satu kumpulan nasyid lah kan. Sekolah. So macam di situ saya boleh nampak aku boleh nyanyi rupanya. Di situlah. So macam okay, so that's why kita discover benda baru lah. Okay. So ini pengakuan berani mati daripada Izhar. Saya berani. So kemahiran ataupun kelebihan yang Izhar ada ni, apa perancangan Izhar dekat Bangi ni? Ataupun nak cuba set ataupun nak bantu adik-adik ni yang ada seni skill. Okay.
So yalah, kita pun nak kata kita boleh bagi apa yang kita mampu. So mana-mana adik-adik yang rasa memang ada bakat seni, tak kisahlah seni apa-apa, tapi khususnya kalau pada nyanyian, actually saya bolehlah bantu sikit. Mungkin kita akan asah dia untuk, maybe kalau ada pertandingan kita boleh hantar tangan terbuka ke apa kan, sebab di situlah tempat dia untuk orang kata menunjukkan potensi dia kan, supaya orang boleh nampak benda tu. So itulah kita boleh cuba untuk dia asah lagi bakat menyanyi, and then kita boleh terus shinekan dia. Alright, Izzah, terima kasih banyak. Okay, harapan lah, kata-kata terakhir untuk Izzah dalam Didi AYG Bangi ni apa rancangannya? So saya punya harapan ialah supaya agar adik-adik di AYG Bangi ni, apa orang kata, walaupun mereka kekurangan sumber, kekurangan apa saja segi, tapi segala kekurangan tu dari kelebihan dia. So saya memang sangat harapkan yang adik-adik AYG Bangi ni dapat terus menyelahkan potensi. Jangan takut, jangan orang kata rendahkan diri sangat, kerana yang ubah diri sendiri tu memang kita je yang boleh. Tak ada siapa yang boleh tolong. So itu saja. Alright, terima kasih kepada Izzah, tetamu kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, banyak apa yang Izzah sebut tadi tu dia, dan sebenarnya dia kelebihan dia adalah penyanyi dan dia boleh nasyid dan sebagainya, main percussion. So kita nak tengok selepas ni AYG mungkin dah ada satu kelab nasyid ke, ataupun boleh ada team basker sendiri ke. So okey, itu saja. Kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang seterusnya. Jangan lupa saksikan podcast Sembang Ubi, diam-diam berisi.